Welcome to Terlalu Manis Podcast. So Nas, apa khabar Nas? Alhamdulillah. Macam mana hidup? Life ada susah, ada senang, tapi life must go on. Life must go on. Speaking lagi Yeah. So Nas, kita straight to the point lah. Okay, boleh. Untuk first segment ni, okay, untuk lepas ni Terlalu Manis, kami akan ada 2 segmen lepas ni. 10 minit first, kita akan sembang topik random. 30 minit is the main event lah. Yeah. Okay. So topik first untuk kita nak merasmikan 10 minit untuk first segment ni. Nas, anda tahu kan Liga A1 kan? Tahu. So Kedah nanti dah terbahagi 2 kan? Ya, ada KFA dan KDAFC. So Anas, apa pendapat Anas? Saya rasa benda ni satu perkataan je. Nonsense. Merapu. Betul, setuju. Dalam keadaan tak ada duit, tiba-tiba satu tim yang tengah bergelora nak survive, tiba-tiba dah masuk league yang bawah, tiba-tiba ada lagi satu pasukan yang diwujudkan. Itu sangat-sangat tak logiknya. Okey, cuba anda bayangkan. Minta maaf saya celah. Cuba anda bayangkan lah. KDAFC ialah kesinambungan pada KFA. Okey, kan KDAFC ada biar jasa jadi kenangan 1924 kan. So tiba-tiba dia dah terbahagi 2. KFA dia pakai biar jasa jadi kenangan di logo 1924 kak. Okay. KDAFC biar jasa jadi kenangan macam dah tu. Untuk saya macam dah jadi krisis identiti tau kat situ. Krisis identiti ya, satu benda. Lagi satu, ibarat macam bola sepak kita ni jadi jenaka. Betul. Dalam keadaan tak ada duit, tiba-tiba diwujudkan lagi satu entiti kelab yang pada saya yang tu pun dah membazir duit dah. Betul. Apa salahnya tumpukan pada satu kelab? Betul. Saya sangat-sangat tak setuju lah. Saya pun, saya declare, saya memang peminat setia bola sepak Malaysia, especially Kedah. Dan bila saya dengar benda ni, merapu, sangat-sangat merapu. Betul, saya sangat-sangat tak setuju lah. Okay, cuba kita tengok macam di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Football Club, sama macam situasi dia ialah kesinambungan daripada Negeri Sembilan FA. Okay, so baru-baru ni dia post kat Facebook mereka, Negeri Sembilan ni dalam satu posting yang sama, dia bagi tahu siapa presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, siapa pengerusi Negeri Sembilan FC. Faham? Maksud dekat situ jalin kerjasama tak? Ya. Yalah sebab kan FC tu ialah kesinambungan pada FA. So di Kedah kita nampak benda tu terpisah tak? Sebab hari tu saya ada dengar satu statement daripada Menteri Besar. Menteri Besar beritahu, daripada saya lah bawa duit dekat tim bola, lebih baik saya bagi orang miskin makan. Cuma tiba-tiba macam ni KFA masuk Liga ni macam mana pula? Tak tahu, saya pun speechless kan? Bila buat macam ni. Kita lagi satu kan, bila dia orang pisahkan 2 tim ni, dia akan jadi peminat, akan jadi keliru. KFA ataupun KDA. Betul. Sangat-sangat keliru. Saya pun bila dah nampak, saya nampak announcement League A1 tu kan, tiba-tiba nampak logo Kedah ada 2. Ada 2? Pelik Yang satu logo yang memang cantik tu, yang satu lagi logo, minta maaf saya cakap, logo Google. Logo apa? Ulang. Logo Google. Sat. Betul kan saya silap? Logo helang merah tu zaman Mukris kan? Ya, betul. Okey. Lagi satu, Ahmad Bashar. Zaman tu lah. Zaman tu lah. Aduh, sedih. Saya, ini untuk pengetahuan fan pula, viewer. Akan jadi fan kami. Baik. Saya musim lepas, home saya tak pernah tinggal, walaupun hatta satu game pun. Satu game saya tak pernah tinggal. Even JDT, masa Kedah lawan JDT yang 2 sama tu kan, member saya hasut saya jangan datang, kerana dia pun tak yakin nanti. Tapi disebabkan darah Kedah Darama mengalir pekat dalam diri saya, saya gagahkan diri mai juga. Akhirnya usaha tak mengkhianati hasil. Full result 2 sama. 2 sama kan? Ya. Gila. Kenangan, bila Kedah down macam ni, kita automatik akan terkenang kenangan-kenangan lalu. Setuju. Saya rasa macam sebab dah bila Kedah daripada champion tiba-tiba jadi macam ni. Sangat tiba-tiba sampai terpisah jadi 2 macam. Ya. Sebab apa tak jalin je kerjasama kan? Macam dia macam ni lah. Saya baca banyak statement daripada Facebook. Dia berkata KDFC ni dia di anak tiri kan. Faham? Macam dia perbiak tu. Okay, hang dah swasta, okay, hang pandai-pandai, hang jalan sendiri, berangkat ni, hang pandai-pandai. Aku dah lepas dah tanggungjawab aku
Kan? Sebab kan pihak Liga Malaysia itu kan mewajibkan untuk swasta. Semua tim dalam Liga Malaysia kan dulu, kita ni kan zaman daripada dulu memang zaman FA kan, memang buah kerajaan negeri kan. So tiba-tiba dah kena swasta, itulah dah terpisah dan depa biar macam tu je tak. Okey, lepas tu tiba-tiba bawa keluar statement, statement media beritahu KFA bukan tak buat apa. KFA tiap-tiap tahun melangsaikan hutang bola sepak Kedah. Masalahnya dah orang sepatutnya, untuk saya lah, patutnya dah hang selesaikan hutang, hang kena buat satu statement media selalu tau tak, nak elakkan orang fitnah, orang nak kata sebab hang tu badan umum KFA kot. Dia macam ni, dia kadang-kadang ada juga benda yang kita kena hebohkan supaya orang tahu kita buat ajar. Betul. Kalau kita hang buat senyap, hang seolah-olah membiarkan diri hang diperkotak-katikkan oleh orang lain. Dan hang dah membuka jalan untuk fitnah. Betul. Tengok macam ni, bila hang dah buat kerja tapi hang buat senyap, orang akan nampak benda buruk lah. Padahal hang dah buat dah benda baik. Tapi tu kadang-kadang kita kena juga war-warkan apa yang kita buat supaya untuk jadi tatapan umum. Betul. Untuk mengelakkan fitnah. Setuju sangat. Nak elak fitnah tu yang point dia tu sebenarnya kan. Betul. Kita nak elak fitnah tu. Dan satu lagi, KFA tu badan umum kan. Betul. Rakyat perlu tahu lah apa benda yang hang buat kan. Dia satu lagi kena tahu, bola sepak ni adalah milik rakyat. Yes. Kita yang marhai ni, hiburan kita, especially kat Kedah, hanyalah bola sepak. Bola sepak. Tanyalah siapa-siapa pun, bola sepak lah yang menyatu padukan antara berbilang kaum. Betul. Sejak saya boleh datang ke stadium kan, saya tengok dekat stadium, baru saya faham, bukan Melayu saja yang minat bola ni. Betul, setuju. Even saya biasa duduk dengan Cina dan India, siam berada, siam belah-belah nakar pokok senar apa kan, padan terak pun saya biasa jumpa mereka, bahkan lagi fanatik pada kita. Betul. Itu membuktikan bahawa bola sepak, especially kat Kedah ni, menyatu padukan seluruh kaum tanpa mengira ideologi agama, ideologi politik dan juga kaum. Betul. Walaupun kita tak menyokong bendera merah dan bendera hijau, cuma dalam stadium tu satu hati. Lah. Tapi dah jadi macam ni kan. Kira dah Malaysia pun dah naik. Tiba-tiba dah jadi macam ni, dia jadi spoil lah. Spoil. Aduh. Sayang lah. Aduh. Kita kalau boleh nak tim Malaysia pun seiring dah padu, tim negeri pun, especially kita yang duduk kat Kedah ni pun padu. Betul, tapi dah setuju. jadi macam ni, dia agak sedih lah. Betul. Sayang lah. Sebab cuba bayangkan, dulu Kedah ni antara yang sangat digeruni lah. Ya. Kan, antara top 3 kan. Dulu saya ingat zaman saya sekolah menengah 2016, 2017 kan, Kedah, Johor, Selangor. Ya. Ni antara yang best lah. Kalau nak tengok game, best Kedah, Johor, Selangor, Batu Perak apa semua kan. Tapi untuk Zari pernah rasa double treble tu. Saya waktu kecil lagi, so saya tak rasa. Saya dah pernah rasa dah zaman tu. Zaman tu lah baru berbutik cinta saya kat bola ni. 2007, 2008. Tapi zaman tu ayah saya tak pergi tengok, pergi stadium ni. Saya dengar pun daripada orang lah. Orang kata waktu zaman double treble tu, stadium tak pernah kosong. Ya. Memang padu. Semua game penuh. Semua game penuh. Kedah lawan Telekom Melaka pun penuh. Apa penuh. Padu tu, jangan risau lah double treble tu. Satu memori mungkin lah. Sekarang JDT dah potong dah double treble kan. Tapi kenangan double treble tu kan, bagi saya selaku rakyat Kedah yang pernah rasa zaman tu, setuju, tak ada galang ganti. Saya nak beritahu yang tu lah. Cuba bayangkan lah, Johor punya level, tak maaf saya terpaksa mencara, Johor punya level gila babi dah. Dia dah triple, quadruple, treble lah tu. Ya dah. Dah 10 tahun ni dia makan dia seorang lah. Dominance dia tu gila. Saya boleh kata lagi bagus daripada Bayern Munich kan. Bayern Munich Bayern Munich Bundesliga 10 tahun kan. Yang ni berapa tahun dah tak tahu. Lebih dah ni. Lebih. Uyo. Belah tahun dah saya. Belah tahun lah. So Nas, kita pun kena stop dulu topik yang ni, sebab kita ada topik yang lagi menarik. Bukan lagi satu. Topik ni pun boleh menyebabkan darah saya naik. Betul. Kerana saya sayang kat tim Kedah Duraman ni. Kita sayang tim KDFC kan. Maksudnya KFA kita macam mana? Kita yang sokong kan macam mana? Sebab lah ni KDFC tengok, dia kena survive sendiri. KFA tak tolong. Saya pun tak tahu pokok pangkai dah, kalau boleh satukan balik lah. Betul. Bila buat macam ni, kita tak nak sokong siapa. Betul. So okay lah dah. Daripada darah lagi naik lagi, kita rehat lo. Okay, Selamat Manis Podcast. Stay tuned.
back to Terlalu Manis Podcast. Okay, this is the main event, bro. Yeah. Main event ni acara yang paling dinanti-nanti. Okay, Anas, who's your favourite wrestler growing up? Without blink of eye, John Cena. Oh, tak, sebab apa sambil pegang belt tu sebab apa? Tahu tak belt ni? United States Champion. Inilah first belt yang di-hold oleh John Cena dalam acara WrestleMania 20 menentang The Big Show. The Big Show, Pada waktu itulah saya dapat lihat betapa hebatnya John Cena. Dia mampu dah nak nampak. Okay. Dia mampu meng-attitude adjustmentkan Big Show sebegitu saja. Dan lalu pin 1, 2, 3 dan memenangi title pertamanya di acara WrestleMania. Dulu waktu zaman sekarang dah, saya banyak agak duk dengar dan duk mencari di YouTube video-video John Cena boleh angkat orang berat macam dia punya strength dia tu gila. Sebab tu antara salah satu sebab saya minat John Cena, kerana kekuatan dia tu memang pure strength. Dia bukan menipu. Dia menggabungkan sains sukan dengan sains sukan Pasal apa? Dia angkat orang berat. Dia menggunakan momentum dia merendahkan diri dia, lalu dia mengangkat, dia membuka kangkang dia tu kan, lalu pusat graviti tu menjadi rendah, jadi senang dia akan mengangkat orang yang berat. Itu sains di sebalik gerakan John Cena. Maksudnya dia bukan saya sajalah. Bukan saya saja. Silap tu slip disc tu. Ya, betul. Sebab tu dia buka ke kuda dia tu luas. Pasal dia nak tampung berat badan orang. Itu salah satu sebab saya minat John Cena, pasal kekuatan dia tu. Betul, antara match yang ikonik John Cena saya ingat John Cena versus Carlito. Itulah zaman dia feud awal-awal dulu kan. Betul. Zaman Carlito pun baru lagi. Betul. Itu pun antara yang best kan untuk yang saya. First match dia menang USA Champion tu Carlito. Dia kan? Dia tak silap kan? Ya. Feud tu best tu. John Cena dengan ni. Lepas tu dia berlarutan sampai ke Survivor Series 2004 tak silap saya. 2004 Tim Carlito lawan tim John Cena. Tim John Cena menang waktu tu. Carlito lari backstage. Saya ingat John Cena kira Superman WWE lah. Superman WWE always. Apa-apa dia. Okay, Nas, satu benda saya nak tanya Ana pasal John Cena kan. Ya. Since Ana memang fanboy John Cena kan. Fanboy John Cena. Okay, Nas, Ana ingat lagi tak satu momen waktu dia menang USA Champion yang zaman spinner. Spinner kan ada satu segmen yang banyak awet-awet dia sebelah tu kan. Yang dia buat lawak double meaning tu. Dah. Yang macam mana, boleh tak saya pegang? Boleh saya Boleh saya pusing. Pening juga WWE waktu tu. Lucau tu. Sangat-sangat eksplisit kan. Bila kita masa kecil kita tengok, tak rasa apa tau. Bila kita dah pandai sikit ni, bila kita tengok, ini lain macam. Lain macam. Sangat-sangat lain macam. Lepas satu yang saya impress pasal John Cena, dia boleh rap lagu rap dia best ke? Rap tu kan, kalau dalam Malaysia ni pantun berirama. Betul? Dia freestyle dia tu memang bukan dibuat-buat. Sangat-sangat organik, original, spontan tu. Betul? Dia biasa rap dengan fan terkedu. Tak segmen tu. Fan sampai tertunduk. Mana kata bakat dia tu memang pure lah. Selain daripada athleticism dia juga mampu rap. Betul. Setuju lah. Lagu dia paling saya suka Batman. B-A-D-M-A-N. Batman. Lagu tu best. Dan waktu itu banyak ke macam fan-fan nak tahu waktu John Cena turn heel kan. Dia pernah John Cena bawa lagu tu. Lalai bila dia turn heel tu keluar senyap je tu. Tapi faktor menarik lah untuk para viewers guys. Lagu John Cena antara yang masuk dalam carta 50 Billboard. Dan di tak silap saya di nombor 15, top 15. Tahan lama lagu tu. Kalau lagu ni boleh masuk dalam Billboard, antara satu achievement yang paling besar. Betul, setuju. John Cena pula buat kan. Album dia tu, tajuk lagu dia You Can See Me, yang jadi lagu muzik dia sekarang. Biasa masuk Billboard. Ya, top 15. Top 15, 15? Yes. Gila. Bertahan lama dalam carta tu. Okay, cuba bayangkan wrestler ke yang rap? Ya. Bukan dia upah rapper lah, tak wrestler. Dia sendiri. Tak silap saya dia dengan siapa saya tak ingat. The trademark. The trademark tu adik dia ke ataupun artis lain lah, saya tak ingat. Tapi memang padu John Cena ni, mana kata dia serba boleh, multi talented. Betul, setuju. So satu lagi, saya rasa yang ni pun antara generational feud ke. Dia antara momen dia debut, dia lawan Kurt Angle.
Ruthless aggression. Kena penampak. Gila. Satu-satunya wrestler yang dalam debut dia penampak Olympic gold medalist. Kau ada? John Cena. Yang tu antara ikonik. Cuba kan ada satu momen dalam NXT Black Angle. Adam Cole dengan Carmelo Hayes ke? Kau tak silap? Dia tiru balik tu. Dia buat balik SPG. Ruthless aggression juga kan. Waktu tu zaman COVID tak silap. So waktu tu saya rasa mungkin daripada habis idea. Cuma faham tak? Dia ambil idea tu dari John Cena punya debut tu. Debut tu. Saya tak tahu. Dia macam betul-betul. Bila Zarif ingatkan saya pasal momen Adam Cole dengan Carmelo Hayes tu, betul-betul replicate sebiji. Cuma attire je tak sama. Lain Dia jadikan Adam Cole tu Kurt Angle, Carmelo Hayes tu John Cena. John Cena. Tapi memang padu lah. Nas, cuba Nas cerita sikit one night stand antara momen ikonik John Cena. Saya tahu tu, tapi saya nak Anas bercerita kat viewer. One night stand ni. One night stand. Bagi saya kalau saya jadi John Cena dalam one night stand, acara one night stand tu 2005 kan. 25 ke 26 saya tak ingat. Tapi kalau saya jadi John Cena, saya takkan boleh masuk arena macam tu. Kerana apa? Itulah satu-satunya momen di mana John Cena masuk dalam arena dalam keadaan dibu. Tak ada langsung yang support dia. Dan support dia tu beralih arah kepada the original ECW, Rob Van Dam. Dan sangat-sangat goosebumps kalau saya nak cerita momen ni. Tengok dulu Roma dah cerita ni. Waktu tu John Cena baling baju, saya ingat orang baling balik. Kita kalau kata dapat baju daripada John Cena, kita lari kot kata simpan tu. Ini fan dekat Hammerstein Arena. Ya betul. Hammerstein Arena ECW lah. Baling balik. Pasal tak silap saya 3 kali kot fan baling balik baju yang dia baling kat fan tu. Lain kali dia kutip balik lah. Betapa dia kena psycho waktu tu. Tapi saya kagum dengan dia mampu membawa persona dia tu dengan begitu relax sekali. Betul. Kalau saya confirm koyak lah saya abang saya lah. Yalah, walaupun pro wrestling ni satu teater lakonan yang sebenarnya. Cuma faham tak, dia interact dengan fans ECW tu nampak macam ni betul je. Dalam keadaan dia angkat title dia tengah menunduk dia buat bodoh. Kalau saya tak dapat bayangkan dalam momen tu. Okay, adakah momen tu John Cena heel? Bagi saya John Cena ni face dekat WWE. ECW pun waktu tu dah dibeli oleh WWE. Tapi fan dia tu membayangkan ECW dalam entiti berbeza. Jadi dia orang menganggap siapa-siapa yang masuk selain daripada ECW original adalah heel. Jadi John Cena dianggap heel lah malam tu. Dan Rob Van Dam dianggap sebagai hero. Kiranya macam apa nama, yang bakal menyelamatkan ECW lah daripada Vince McMahon lah. Lah ECW. Padahal dia tak tahu Vince McMahon dah beli lama dah ECW waktu tu. Yalah, cuma on the story wise kan. Fan-fan depa belilah dengan story tu kan. John Cena shock kan. Tapi momen tu pun kita kena terima kasih kat Edge. Betul. Edge my spear. Betul. Dan menyebabkan Rob Van Dam berjaya pin John Cena. Cuba bayangkan waktu tu Edge dia pakai helmet tu. Helmet kan. Padahal Edge pun waktu tu dia bila dia pergi ECW orang sokong dia. Yalah, sebab orang tak mau John Cena. Orang macam mana dia macam ni macam gerakan ni asalkan bukan John Cena. ABJC. Asalkan bukan John Cena. Cuba yang ada satu poster tu, if Cena wins we riot. Kalau Cena menang kami akan merusuh. Gila. Tapi terbalik juga waktu dia return sebelum dia jadi heel kan. If Cena win we cheer. Saya ingat betapa orang rindukan John Cena. Rindu moment dia tu kan. Tapi kanak-kanak jangan bohong kanak-kanak zaman 20-an memang akan kenal John Cena ni sebagai hero. Memang WWE brainwash kita semua. Memang sokong John Cena. Dan mencerdasnya pun antara yang top sell dekat WWE sampai sekarang tak dapat ditandingi. Cuba bayangkan John Cena dia turn heel, orang still susah nak bu dia. Walaupun dia mencarut kat fan, dia kutuk fan, tapi faham macam orang cakap John Cena ke. Orang dah makin sokong dia pula. Jono tu saya maksudnya betapa dia dah menanam cinta dekat fan ni. Memang tak boleh buat apa. Dia buat apa pun orang suka. Betul. Tapi kan ni saya nak sentuh sikit ni peribadi saya.
feud dia, generational feud dia, yang paling saya seronok sekali bila dia feud dengan Randy Orton. Sebab apa Randy bukan CM Punk? Dia macam mana Randy Orton, CM Punk ni kena sikit. Okay. Randy Orton ni dia special case lah. Even dalam dunia betul pun, dia orang sebenarnya memang sahabat baik yang saling dekat OVW dulu. Betul sekali kan. Depa satu batch. OVW tu dia Randy Orton, John Cena, Batista dengan Brock Lesnar. Betul. Dia satu Shelton Benjamin. Five superstar ni memang OG. masa tu OG OVW. Batch yang antara yang paling berjaya sekali lah. Betul. Dah, cuba bayangkan batch tu sampai law tu masih ada kecuali Batista dah berhenti lah. Batista dah berlakon dah tak layan lah Gusti lah ni. Dia pun dah malas kan. Badan dia pun saya tengok macam kecil manis dia. Kan. Orang kecil badan dia lah gila. Dia ubah pula pada Randy Orton. Betul. Randy makin ni cuma bila Anas buat topik Cena Randy setuju lah. Dulu waktu kecil saya ingat Randy tu Cena jahat. Macam tu. Saya ingat je tu. Randy tu Cena jahat. Dia John Cena tapi dia jahat. Saya ingat je tu. Betul-betul Tapi Zarif pun dah setuju pasal CM Punk ni. Saya bukan nak ketepikan rivalry John Cena dengan CM Punk. Tapi bagi saya dalam hati saya Randy Orton dengan John Cena lagi memang lagi ikonik lah. Cena versus Punk. Macam mana? Iconic rivalry. Okay. Satu je saya kata, one of the best in the world. Best in the world. Kan senang nak cakap kan. Terbaik di ladang. Terbaik dari ladang memang padu lah. Betul. Dia macam mana tau, era tu orang tak minat sangat superhero ni kan. Betul. Orang minat orang yang rebel. Jadi kena dengan karakter CM Punk. Betul. Dia buat Cena pun untuk saya walaupun Cena dengan Punk tu orang duk nampak Punk banyak, tapi sejujurnya saya nampak Cena pun dia antara yang carry tau story tu. Betul. Best lah. Kalau John Cena dia orang kata lagi satu ni luar pada rivalry dia dengan CM Punk. John Cena ni banyak carry wrestler muda. Ingat WrestleMania berapa? 30 berapa dah? 39 yang dia lawan Austin Theory menang Austin Theory tu minta maaf bahasa Kedah ni dia bercakap kan, budak nangoi budak tak tahu apa. Betul. Tiba-tiba dia boleh menang dengan John Cena. John Cena merelakan diri dia untuk dikalahkan oleh Austin Theory. WrestleMania mah. Bukan senang. Betul. Lepas tu satu lagi yang ni antara ikonik yang anda kata dia angkat budak muda kan, US Open Challenge. Tengok balik US Open Challenge bermula selepas dia menang dekat WrestleMania berapa? WrestleMania 31. Okey. Lawan dengan Rusev. Lepas tu ada Open Challenge kan. Lepas tu dia buat Open Challenge. Tiap malam Raw tak pernah kata sunyi dengan Open Challenge. Best waktu match tu. Daripada the likes of Kevin Owens, Neville, the prize fighter Neville, Sami the man who gravity forgot. Siapa? Neville. Sami Zayn, underdog Sami Zayn. Semua dah pernah lawan dengan even apa nama, Wade Barrett pun bisa lawan. Open Challenge. Tapi John Cena carry satu-satu hinggalah pada satu masa Alberto Del Rio buat return. Betul. Tiba-tiba dia yang menang lawan John Cena. Yalah. Tapi kita boleh kata John Cena, kita boleh tutup sangkaan bahawa John Cena lah yang menguburkan bakat-bakat muda-muda semua. Ini bukti dia, salah satu dia Open Challenge lah. Betul. Dia menaikkan nama-nama bakat muda. Betul. Waktu tu cuba waktu tu dia naikkan Kevin Owens, kita tengok yang sampai law kan. Kevin dengan Sami sampai law. Ya. Nama tu mesti meletup Kevin dengan Sami tu. Saya tak tahu mesti ada. Betul. Cuma tahun ni je tak ada KO mana. Tu pun pasal KO injured betul-betul. Bukan scripted. Mula ingat injured memang memang injured betul-betul. Lalu injured tu. Akan ada juga. Betul. KO mana apa? 4 tu tak silap. Yang pasti KO Mania. Weh, John Cena lawan KO pun waktu tu. Weh, rivalry tu pun antara shock lah. Cuba bayangkan budak baru lawan OG. Kalau macam tu kan, saya sarankan viewer check balik WWE Pay-Per-View Elimination Chamber 2015. NXT Champion KO waktu tu kan. Lawan USA Champion John Cena. Betul. Kevin Owens punya kuajak, dia pijak title John Cena waktu tu. US kan? Angkat NXT Champion. Dan perlawanan tu berkesudahan
Tahu siapa menang? Macam mana? Bukan John Cena menang. KO yang menang. KO menang. Maksudnya John Cena mau mengangkat anak muda. Dan John Cena, dan tak silap saya, match John Cena lawan KO tu, Okay. dikatakan antara top list lah untuk menang Slammy Award. Slammy Award. Slammy Award 2015 antara match of the year. Tapi tak menang kat John Cena lah waktu tu. Waktu tu menang apa? Saya tak ingat menang kat siapa. Seth Rollins kot tak? Oh. Tak ingat. Tapi antara top match lah waktu tu. Kiranya power lah match tu. John Cena gelak move semua kot. Hurricane Rana. John Cena badan gemuk buat Hurricane Rana. Cuba waktu tu ramai gila orang kritik Cena, kata Cena can't wrestle. Lawan KO ni tengok macam-macam dia buat. Macam gelak stunner, buat gelak Hurricane Rana. Drop kick mana buat? Tak pernah-pernah. Tak pernah-pernah dia buat. Dan tu tak pelik jadi elok. Dan ganduan. Malam ni banyak orang All-Star batal lah. Dia orang pun minat kita sebenarnya. Satu lagi ikonik lawan AJ Styles. Okey fakta menarik dia ni sentiasa menaikkan adrenalin saya. Dia pun tak keluar ring. Royal Rumble. Cena lawan Styles. Lagi satu promo sebelum tu. John Cena kata, I'm just an ordinary guy who at Sunday I will beat you for the world title yang ke-16. Ke-16 ke-15? Ke-15. Ke-15. Match of the year kan. Betul. Padu AJ kan. Dia waktu tu bila angkat rivalry ni waktu tu antara Raja Indi dengan Raja dekat WWE. Siapa yang menang? Betul. Ternyata Raja di WWE lah menang, brother. Yalah macam dah itu kan nak emas. Tak ada apa. Tapi AJ Styles pun carry match. Gila. Dia macam game match tu WWE berjaya membuatkan dua-dua tu kuat. Betul. Walaupun AJ kalah. Tak nampak dua-dua bodoh. Aduh, awak bila angkat pasal AJ ni memang rivalry dia top 3. Yang nombor 3 AJ Styles dengan John Cena. Memang power lah. AJ nanti kita sembang episode lain. Nantilah. Nanti kita sembang AJ. Ya. So favorite wrestler saya pula. Kita ke saya pula. Okey, silakan. Finn Balor. Sabar. Finn Balor, Prince David. Okey, untuk Anas, saya nak tanya Anas satu soalan. Adakah Anas bersetuju bahawa domino effect daripada Finn Balor tubuhkan Bullet Club dia merubah pro wrestling? Betul lah. Sangat-sangat berubah. Daripada orang tak kenal NJPW, tiba-tiba dengan tertubuhnya Bullet Club jadi fenomena. Betul. Tak pernah ke faction luar WWE famous sampai tahap ni. Sampai sekarang Bullet Club dah. Sampai lah. Dan Bullet Club ni bila kita tengok balik dia berjaya membentuk tak. Kita tengok AJ Styles, Kenny Omega. Okey, satu kita tengok untuk saya domino effect ni menarik tau. Domino effect dia macam ni. Prince David aka Finn Balor wujudkan Bullet Club. Okey, di situ wujudlah Kenny Omega, Young Bucks apa semua. Okey, dan wujudnya depa ni wujudnya AEW. Bila wujudnya AEW jadi persaingan pada WWE terpaksa returnkan John Cena balik. Untuk nak bagi nak lawan balik. Dia ibarat macam dulu main Night War. Raw WWF lawan WCW. Aduh, Bullet Club ni saya bagi saya satu fenomena tak pernah lagi faction. Even NWO pun tak macam ni. Yes. NWO kan dulu kan antara hot kan, tapi Bullet Club lagi hot. Merchandise saya tak payah kata. Betul. Ni tengok baju ni. Ni antara salah satu merchandise dia. Bullet Club ni. Bullet Club nak logo dia. Mana yang tak tahu logo dia sana. Logo tengkorak senapang tu. Lepas tu bullet. Settle. Benda simple lah, tapi jadi global fenomena. Dan itulah macam saya kata domino effect lah. Semua Finn Balor ni untuk saya match paling best yang saya tengok banyak kali tak bosan lawan AJ Styles. TLC. Demon Balor lawan AJ Styles. Match yang tiba-tiba dijadikan. Dan match tu best. Random tapi best. Okay, cuba sebelum match semula, crowd dah chant this is awesome. Belum mula lagi. Macam mana tu? Memang dah mula pula best. Lagi habis. Siapa menang? Finn Balor. Finn Balor, Demon tiba-tiba habis-habis tu too sweet belum. Okay, too sweet tu fakta menarik. Benda tu Vince McMahon marah lah benda tu.
Sebab Vince McMahon, dia sebolehnya dia tak mau acknowledge apa benda yang berlaku kat luar. So saya baca dekat Facebook atau saya tengok artikel, dia kata lepas fenomena Finn Balor buat too sweet dengan AJ Styles tu, match terusnya kat Monday Night Raw, dia buat squash match Demon Kane belasah Finn Balor. Faham tak? Yang tu fakta yang saya baca. Macam lah, benda tu sweet je kot. Benar. Vince McMahon memang tak mau. Vince McMahon ni satu kelemahan satu lah. Dia rasa diri dia je hebat. Dia aja yang paling superior. Dia tak mau cakap ni. Dia rasa dia macam terpaling betul. Saya malah nak cakap ni, tapi saya takut. Okay. Kita tinggalkan. Okay, lepas tu Finn Balor lagi ya. Kita kaitkan dengan John Cena. Finn Balor pernah lawan John Cena kan, yang dia pakai spanduk merah tu. Betul. Antara waktu dia debut di Raw lah. Betul. Dan kau tak salah, saya habis match tu John Cena macam praise Finn Balor, macam angkat tangan Finn Balor. Betul. Macam dia ni dia acknowledge lah. Dia acknowledge dia ni next superstar lah. Breakout Tapi Finn Balor ni, saya pun terima kasih kerana masa dia kat NJPW kan, dia pakai apa nama Prince David. Dia turn heel. Dia bergabung pula dengan Bad Luck Fale. Waktu tu cuba bayangkan, kau tak salah saya, dia tag team dengan seorang Mamat Jepun ni, lupa nama dia. Dia turn heel waktu tu lah. Waktu tu tag team match tu, tak salah. Dia dah penat dah jadi baik. Betul. Lepas tu cuba bayangkan Finn Balor punya pengaruh kan. Jay White pun antara yang masih meneruskan dia punya terms lah, rock and roll lah. Jay White sampailah still membawa lagi lah. Kenal Jay White, the real Bullet Club leader. Sebab apa dia real? Nak tanya Anas sebab apa? Karakter dia tu macam mana Finn Balor tu, dia bawa the real Bullet Club tu. The real Bullet Club mestilah seorang yang tak agak-agak yang rebel lah. Betul. Apa-apa, even best friend pun. Itulah the real Bullet Club leader. Okay, betul, setuju. Untuk saya Judgment Day ialah Shopee version of Bullet Club. Setuju tak? Sebab storyline Judgment Day pun lebih kurang macam Bullet Club ya. Tikam belakang rekrut. Lepas tu nampak senang, dia atas, lepas tu pancung. Lepas tu bermula daripada bawah balik, pancung. Betul. Itu lah saya dapat. WWE cuba nak tiru lah, tapi inilah. Tapi tak boleh lawak orang Blue Club tak boleh lah. Finn Balor pun untuk fakta dia pun dipancung. Betul. Tapi dipancung tu ada pasal juga, pasal dia nak masuk WWE. Yalah, maksudnya dia buat storyline nak bagi. Okay, dah habis. Sebab kan kau tak salah, saya Bullet Club zaman Adam Cole nak masuk NXT pun, dia pun buat satu video, dia pun bunuh Adam Cole lah, bagi dia minum racun. Macam dia nak keluar lah daripada siri tu. Siri dia elite. Being dia elite. Dia pun buat satu siri bodoh-bodoh lah, bagi dia minum racun. Tapi bodoh pun view banyak. Yang tu untuk saya, yang tu kita sembang topik lain. Ya, boleh. Being dia elite tu kena sembang Young Bucks lah. Okay. Lepas tu Finn Balor satu lagi lah. Saya suka waktu dia return waktu NXT 2019. Waktu dia return tu balik. Waktu tu keluar grafik Prince kan. Wow, tu saya macam Finn Balor. Waktu tu banyak rumor mengatakan Finn Balor kena release. Betul. Tiba-tiba dia return. Wow, orang seronok boleh lah. Zaman COVID saya suka gila storyline dia menang NXT champion tu. Feel pula dengan Adam Cole kan. Itu pun antara feel yang best kat tu. Adam Cole kenal tak? Adam Cole Undisputed Era. Yes. Search balik dalam YouTube. Dan Adam Cole pun kita akan sembang nanti. Nanti. Banyak lagi antara yang mengubah dunia wrestling kan. Waktu dia return kan, lepas tu kan ada satu story kan, dia macam nak join Undisputed Era. Waktu zaman COVID lah. Betul. Lepas tu berlaku Adam Cole betray apa semua bagian. Untuk saya macam bila tengok balik story tu, Finn Balor macam dia macam satu racun, Undisputed Era satu group. Tiba dia nak join, Undisputed Era pecah. Kerana dia sebab dia saya cakap, ni macam menarik kan tau. Dia punya influence je tu kan. Tapi tu lah, mana-mana female P pun dia akan jadi leader. Bullet Club pun dia jadi leader. Dia pioneer. Betul. Dia pergi Judgment Day. Daripada Ash jadi leader, tiba-tiba dia yang jadi leader. Dia yang leader. Mana kata dia ada kedaya upayaan untuk memimpin. Satu lagi, sorry lah kalau ni macam kita sentuh badan lah. Badan dia cantik Gila, sorry. Body dia lean gila. Cantik siya badan dia. Body fat dah saya tak tahu apa. 5% dah. Gila tu badan dia. Si fat dah.
Kata dia flat lah. Memang padu lah. Tapi satu lah momen paling saya sedih. Sebab apa WWE macam tak mau bagi dia rematch untuk Universal Champion ke. Dia patut bragging rights untuk Hawk dia tu dah lama dah. Saya rasa kena pulangkan balik kot benda tu kat dia. Sayang lah. Dia cuba dia 40 lebih lah kot. Dia menang. Dia Grand Slam Champion pun macam kita rasa tak valid. Macam menang World Champion sehari lah. Sehari berarti injet. Tapi tengok balik jahat kau Sherolin pun. Sebab gaya dia baling dekat barricade luar tu. Terplay out tangan member. Tu lah. Sayang yang tu je. Dia capai dah Grand Slam. Okay. Saya tanya Anas. What if Finn Balor tak injured? Adakah dia akan jadi lagi besar daripada Law ni? Maksudnya macam fenomena dia tu, aura dia tu macam mana? Memang confirm lah fenomena dia lagi besar. WWE akan push lah. Dia akan jadi poster boy lah. Yes. Tak mustahil benda tu. Pasal Finn Balor dia ada package. Rupa pun dia dah. Betul. Handsome. Handsome. Badan pun power. Betul. Tu tak cerita Chikaro lagi. Siapa? Chikaro dia dulu Katie Kelly. Serius lah. Announcer NXT tu. Tak. Tiba-tiba dia orang berpisah. Dan sekarang Chikaro dia jadi TV presenter dekat Spanyol. Sekarang betul. Bini dia lawa. Semua lawa. Ustaz, dah lalang Fai John Cena kan? Ya. John Cena dah kahwin ke belum? Dia kahwin dengan Syarat Zadah. Orang Iran. Ustaz, dia kahwin? Bukan selama ni dia macam dia memang tak mau kahwin, tak mau anak. Dia sebenarnya contoh dia John Cena ni. Dia dah banyak kali dah kahwin. Ya. Yang pertama bini dia antara sebab yang dia filekan divorce dengan bini dia pasal bini dia minta anak. Dia kalau boleh dia nak hidup ni pasal dia nak dia dengan bini dia nak travel jauh. Lepas tu dia cerai dengan bini dia pertama. Lepas tu dia berputik cinta dengan Nikki Bella pula. Lepas tu Nikki Bella pun minta benda yang sama, nak anak. Betul. Tapi dia kata dia tak mau lagi, dia tak ada keupayaan untuk ada komitmen ada anak. Dan dia putuskan untuk berpisah dengan Nikki Bella. Dan kemudian yang sekarang ni dengan Syarat Zadah, orang Iran Amerika. Dah, maksudnya awak fanboy ni sampai awak hafal nama bini pun awak tahu hafal punya. Lain macam Saya dapat kajian lah bro. Ni masuk mic bukan kosong lah ni. So okay bro, saya rasa kita habiskan kat sini dulu. Okay. Last word on you John Cena, bagilah apa-apa kat audien. Match yang wajib anda tonton untuk kenal John Cena lebih dalam. Kalau match yang saya rasa patut anda tonton, anda kena tonton satu benda. Match pay-per-view 2009 Breaking Point. John Cena lawan Randy Orton. Kat situ anda semua boleh tengok betapa Randy Orton di-push over the limit sampai dia match tu match I Quit match. Betul. John Cena guna gari untuk lock STFU Randy Orton, sampai kan Randy Orton terpaksa menyebut perkataan yang dia tak mau sebut, iaitu I Quit. Betul. Sekaligus menobatkan John Cena sebagai juara. Match tu memang ikonik gila-gila. Dah banyak-banyak match Anas suruh tengok yang tu. Yang tu paling padu lah. Masa siapa tengok tu memang akan kenal John Cena. Ya, kita akan kenal John Cena yang lain macamnya. Ya. Bayangkan dia gari diri dia sendiri dengan Randy Orton supaya Randy Orton tak lari. Betul. Dan dia menang benda tu. Lagi manis lah benda tu. Betul. Dan waktu tu feud mereka pun memang panas gila feud kan. Saya tambah lagi tu lah. Silakan. Lagi satu. Tambahkan. John Cena pun dah promote dah. Dia lagi 27 kali je nak ada kat WWE. Lepas tu habis. Dia disappear. Jadi enjoy lah moment ni. Kepada budak-budak yang baru nak berjinak dan WWE, enjoy lah moment John Cena ada ni. Lepas ni kita tak dapat dah. Tak ada lah. Dia dah busy Hollywood lah. Okay, macam saya pula last pada saya Finn Balor ataupun Prince David. Okay, dekat YouTube hampa boleh ke YouTube New Japan Pro Wrestling. Okay, dekat situ hampa macam contoh siapa nak kenal Prince David atau Finn Balor yang lebih mendalam lagi, kat YouTube New Japan Pro Wrestling ada satu story pasal the history of Bullet Club, The Recount. So dekat situ anda semua boleh study lah siapa Bullet Club ni dan pengasas dia tu kan. Dan satu match saya nak saja kat hampa semua, AJ lawan Finn, TLC 2017. Cek lah. Yang tu match tu fenomenal. Untuk saya fenomenal. Top of the roof. So okay guys, kita pun dah sampai penghujung.
Kita akan jumpa lagi episod. Banyak lagi wrestler kita akan sembang. Jangan risau. Jangan risau. Saya takkan pergi mana. Hari ni John Cena Finn Balor. Ya. Mana tahu ke depan ni Drew McIntyre, Sheamus lah. Ataupun Stephanie McMahon. Kita tunggu. Okay guys, itu saja Telan Honest Podcast.